Seorang wanita berusia lingkungan 30-an yang dipercayai dalang sindiket dadah kini menjadi buruan polis selepas berjaya menangkap 3 individu dan merampas dadah bernilai 1.82 juta ringgit di Kuala Kerai minggu lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Datuk Hussein Omar Khan berkata pihak polis sedang mengesan wanita terbabit melalui pihak berkuasa Thailand kerana suspek dipercayai mempunyai 2 kerakyatan iaitu Malaysia dan Thailand. Dan dalang sindiket ini dipercayai adalah seorang wanita yang berpengkalan di negara jiran. Kumpulan ini satu kumpulan yang sangat licik lah. Bukan mudah untuk kita follow dia, sehingga kita ada kejayaan menangkap bersama dengan barang dadah yang mereka dalam proses untuk buat pengantaran. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan Kota Baru hari ini. Dalam pada itu, beliau berkata 3 individu yang ditangkap adalah berusia antara 32 hingga 50 tahun dan tangkapan itu adalah hasil risikan JSJN Bukit Aman selama 4 bulan menerusi Ops Agas. Katanya operasi yang dijalankan menerusi 2 serbuan di Kuala Kerai pada 3 Januari lalu berjaya mematahkan sindiket pengedaran bunga ganja daripada terlepas ke pasaran antarabangsa. Di mana dalam serbuan pertama yang telah berlaku dalam aksi kejar mengejar di Jalan Kota Baru Gua Musang sehingga berlaku insiden pelanggaran melibatkan kenderaan jenis Proton Izora yang dipandu oleh suspek pertama, dan JSJN berjaya menangkap suspek serta merampas 320 bungkusan plastik yang berisi bunga ganja anggaran berat 52 kg. Serbuan kedua telah dijalankan dengan aksi kejar mengejar juga di Taman Seri Gushil, Kuala Kerai, Kelantan sehingga berlaku rempuhan melibatkan kenderaan jenis Rodua Myvi dan berjaya menangkap suspek kedua dan ketiga. Beliau berkata modus operandi yang digunakan sindiket itu adalah mengambil bekalan dadah di pengkalan jambu rantau panjang dan dibawa ke sebuah rumah transit di hujung kampung Pulau Gajah, Sabak, Pengkalan Cepa sebelum dihantar ke pasaran tempatan dan antarabangsa. Namun sekiranya dadah ini terlepas ke pasaran tempatan ataupun antarabangsa, nilainya boleh mencecah puluhan ribu ringgit, puluhan juta ringgit. Dadah yang dirampas ini boleh merosakkan seramai 100,000 orang termasuk generasi yang akan datang menggunakannya. Husin berkata suspek pertama berperanan sebagai koordinator dan didapati positif dadah manakala suspek kedua dan ketiga sebagai transporter. Nur Atirah Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.